Hai, nama saya Muhammad Azmi Imran. Nombor kad matrik saya 290155. Jadi saya akan memberitakan tentang toko Aigo Unsolved. Memula dengan pengenalan kepada Aigo Unsolved, iaitu pada tahun 1918 hingga 2002. Sering dikenali sebagai bapa pengurusan strategik, mempunyai sumbangan besar dalam bidang strategik perniagaan. Lahir di Vladivostok, Rusia, Unsolved berpindah ke Amerika Syarikat dan mempunyai latar belakang akademik dalam bidang kejuruteraan dan matematik sebelum beralih kepada ekonomi dan pengurusan. Beliau terkenal dengan penghasilan matrik Unsolved, satu rangka kerja yang membantu syarikat merancang strategi pertumbuhan mereka. Kepentingannya adalah sumbangan Unsolved dalam pengurusan strategi, membantu syarikat memahami dinamika pasaran dan produk untuk merancang strategi pertumbuhan yang lebih efektif. Di sini kita dapat lihat gambaran keseluruhan matrik Unsolved. Matrik Unsolved adalah alat perancang strategi yang membantu perniagaan menganalisis dan merancang strategi pertumbuhan mereka. Matrik ini berasaskan dua faktor, iaitu produk sedia ada atau baru, pasaran sedia ada atau baru. Konsep utama adalah membantu perniagaan memutuskan cara untuk berkembang dengan mempertimbangkan hubungan antara produk dan pasaran. Ia juga membantu menilai tahap risiko yang terlibat dalam setiap strategi pertumbuhan. Terdapat 4 strategi pertumbuhan, iaitu penembusan pasaran, pembangunan produk dan diversifikasi. Di sini saya akan menunjukkan 4 strategi pertumbuhan, iaitu penembusan pasaran, pembangunan produk dan diversifikasi. Penembusan pasaran adalah memfokuskan usaha untuk meningkatkan bahagian pasaran bagi produk sedia ada dalam pasaran yang sama. Contohnya, syarikat yang boleh meningkatkan penumbuhan pasaran dengan menurunkan harga, menjalankan kempen promosi atau meningkatkan saluran pengedaran. Tahap risikonya rendah kerana produk dan pasaran sudah dikenali. Seterusnya iaitu pembangunan pasaran yang memperkenalkan produk sedia ada ke pasaran baru. Contohnya, syarikat boleh mengembangkan operasi ke wilayah baru, sasaran pelanggan baru atau menggunakan saluran pengedaran yang belum diterokai. Tahap risikonya sederhana kerana produk sudah dikenali tapi pasaran baru. Bagi pembangunan produk pula, ianya membuat produk baru untuk pasaran yang sedia ada. Contohnya, syarikat memperkenalkan ciri baru dalam produk sedia ada atau mencipta produk baru untuk memenuhi permintaan pelanggan sedia ada. Tahap risikonya sederhana kerana pasaran sudah dikenali tetapi produk adalah baru. Yang akhir sekali, diversifikasi, iaitu memperkenal produk baru ke pasaran baru. Contohnya syarikat yang memasuki industri yang berbeza daripada yang asal. Contohnya syarikat telefon pintar yang melancarkan alat pengesan kecergasan. Tahap risikonya tinggi kerana kedua-dua pasaran dan produk adalah baru. Dalam aplikasi dunia sebenar, ASL juga boleh jadi salah satu contoh dalam penggunaan matrik Unsolved. Penembusan pasaran, ASL memfokuskan pada pasaran domestik Malaysia menawarkan tambahan rendah berbanding pesaing utama seperti Malaysia Airlines. Dengan menggunakan strategi ini, ASL berjaya menarik lebih ramai penumpang. Dari sudut pembangunan pasaran pula, selepas berjaya dalam pasaran domestik, ASL mengembangkan operasinya ke negara-negara lain seperti Thailand, Indonesia dan Filipina. Menggunakan model penambangan tambahan rendah yang sama. Penggunaan produk pula, ASL memperkenalkan perkhidmatan baru seperti SRX, penerbangan jarak jauh dengan lebih rendah, aplikasi mudah alih untuk tempahan dan aplikasi pelancongan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan yang sedia ada. Dari sudut diversifikasi pula, ASL melangkah keluar bidang penerbangan dengan melancarkan ASL Super Apps yang menawarkan perkhidmatan seperti penghantaran makanan, e-hailing dan perkhidmatan kewangan digital. Ini adalah langkah diversifikasi untuk terus relevan terutama semasa pandemik COVID-19. Di sini kita dapat lihat kekuatan matrik Unsolved. Kesederhanaan dan kejelasan matrik Unsolved adalah alat yang mudah visual, membolehkan perniagaan menilai pelbagai strategi pertumbuhan dengan cepat tanpa memerlukan analisis yang kompleks. Flexibility pula adalah sangat fleksibel dan boleh digunakan oleh syarikat sebagai saiz industri dan pasaran. Membantu menilai risiko dalam setiap strategi dalam matrik ini mempunyai tahap risiko yang berbeza, dari risiko yang rendah, penembusan pasaran, hinggalah risiko yang tinggi, diversifikasi. Ini membantu perniagaan membuat keputusan berdasarkan keinginan mereka untuk mengambil risiko. Kesesuaian untuk semua tahap pengurusan di pelbagai peringkat daripada perniagaan kecil hinggalah syarikat multinasional boleh menggunakan matrik ini untuk mengenal pasti pilihan pertumbuhan mereka. Kelemahan matrik Unsolved. Kita dapat lihat terdapat 4 kelemahan matrik Unsolved, iaitu kesederhanaan berlebihan. Matrik Unsolved adalah model yang terlalu ringkas dan tidak mengambil kira faktor luaran seperti perubahan strategi, perubahan teknologi, undang-undang dan keadaan ekonomi global yang boleh mempengaruhi pelaksanaan strategi.
Kekurangan panduan pelaksanaan. Walaupun metrik ini membantu mengenal pasti strategi, ia tidak memberikan panduan yang terperinci tentang bagaimana untuk melaksanakan strategi tersebut, seperti kos, masa ataupun sumber daya yang diperlukan. Bergantungan pada metrik sahaja. Sesetengah syarikat mungkin terlalu bergantung pada metrik ini tanpa menyedari bahawa dinamik pasaran sebenarnya memerlukan lebih banyak analisis dan pertimbangan. Batasan dalam industri tertentu pula adalah bergerak pantas. Seperti teknologi metrik ini mungkin kurang berkesan kerana perubahan pasaran yang cepat yang boleh menjadikan strategi yang dirancang tidak relevan apabila dilaksanakan. Kelemahan metrik Ansoff. Kita dapat lihat terdapat 4 kelemahan metrik Ansoff, iaitu kesadaran berlebihan. Metrik Ansoff adalah model yang terlalu ringkas dan tidak mengambil kira faktor luaran seperti perubahan strategi, perubahan teknologi, undang-undang dan keadaan ekonomi global yang boleh mempengaruhi pelaksanaan strategi. Kekurangan panduan pelaksanaan. Walaupun metrik ini membantu mengenal pasti strategi, ia tidak memberikan panduan yang terperinci tentang bagaimana untuk melaksanakan strategi tersebut, seperti kos, masa ataupun sumber daya yang diperlukan. Bergantungan pada metrik sahaja. Sesetengah syarikat mungkin terlalu bergantung pada metrik ini tanpa menyedari bahawa dinamik pasaran sebenarnya memerlukan lebih banyak analisis dan pertimbangan. Batasan dalam industri tertentu pula adalah bergerak pantas. Seperti teknologi metrik ini mungkin kurang berkesan kerana perubahan pasaran yang cepat yang boleh menjadikan strategi yang dirancang tidak relevan apabila dilaksanakan. Kesimpulannya adalah, poin utama dari kesimpulan metrik Ansoff ini adalah salah satu sumbangan terbesar kepada pengurusan strategi, terkenal dengan kesederhanaannya dan keberkesannya dalam membantu syarikat merancang strategi pertumbuhan mereka. Ia masih relevan dan digunakan hari ini oleh syarikat di seluruh dunia, tetapi mesti dilengkapkan dengan alat yang lain untuk membantu atau membuat keputusan yang lebih tepat. Kejayaan dulu yang sebenar seperti ESR yang telah menggunakan metrik Ansoff untuk berkembang dari sebuah syarikat penerbangan domestik ke jenama antarabangsa yang dihormati. Pertimbangan yang perlu dibuat adalah pengurus mesti menggunakan metrik Ansoff sebagai asas perancang strategi, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor luaran lain dan alat analisis tambah seperti SWOT ataupun PESTEL untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.